Tekan Rasa atas. nak kena dikit juga ke ni? Kenapa ada dua? Tekan atas. Oh. Allah tua ke muka kau Azan. Assalamualaikum. Sabar. Assalamualaikum. Allah. Allah. Siapa ni tak cam lah muka tak cam. Masuk. Najla. Aku ni mujuk ada tudung lagi boleh cam. Kepit sikit, kepit. Tudung tu kelepek sikit. Astagfirullahaladzim. Muka aku. Astagfirullahaladzim. Allah. Atuk kenapa pakai tudung? Buka tudung, buka. Atuk rindu nenek kamu. Buka tudung. Muka macam lelaki tu. Atuk rindu nenek kamu. Meninggal dah dia. Atuk ni lelaki ke perempuan? Confused lah. Mengah. Orang tua kau cakap mengah. Hamnya. Kejap. Yang tudung coklat ni apa yang cantik sangat tu? Malam-malam pakai lipstick. Iyalah. Gincu. Nak cuma atuk ni, tepi ni. Allah. Ya, pandai betul makcik ya. Berdandai. Allah. Yang kamu ni nama apa? Nama kamu lah setan, nama kamu. Allah. Kamu jangan nak setan-setan kan aku. Dah kamu tak faham. Tua. Oh iyalah. Aku Kah. Tak kena betul. Kejap. Atuk nak support jap. Hebat atuk ni support Ai, kamu ni paru-paru tu dah lama dah. Lagi nak isap. Ada spare. Ada spare. Kamu flavor apa? Apa? Kamu flavor apa? Fruity ke? Creamy ke? Blueberry. Nampak sangat tak isap pot. Kamu support ke? Tidak. Aku sihat. Alhamdulillah. Nampak bibir pink tu sihat tu. Wih. Isap ibu jari aja. Isapkan sekali. Ambil. Ni yang Najla ni. Kamu isap apa? Kamu isap apa Najla? Tak boleh add Aina korang. Aina tak live. Macam mana saya nak add Aina? Sorry korang. Aina dia tak live. Pancang satu, bisa apa? Bagi minta Oh boleh minta. Bayuannya tidak. Boleh PM kot Najla. Jangan cakap dalam ni. Nampak tak natural. PM. Oh, okay. Kamu tak pergi ke ni apa ceramah yang lengah dikit tidur. Melo wake up. Melo mati dah ke? Melo ni Najla nak tanya. Kamu semua ni tak pergi ke ceramah tu? Nanti ada dia apa semua tu. Mengah. Aku dah banyak ilmu. Tak payah pergi ceramah. Ya Allah. Apa yang orang kata meninggi diri sangat kamu ni? Aku dapat yang recording. Oh. Kamu masa muda mesti selalu main cetak rompak kamu ni ya? Aku beli yang original. Ya. Ya, dah ada recording. Senang je. Yang itu? Yang mana? Yang itulah yang Apa kamu ni tua-tua pun gatal. Udah kubur nak manggil menggatal lagi. Aku isterinya dah meninggal lama. Dah 3 hari dah. Ini pun tudung isteri aku pakai Amboi. Dia pasal pakai tudung isteri. Bukan, isteri aku kata selagi kubur dia merah lagi jangan cari berganti. Aku tanam dia dekat simen. Allah. Biar terus kelabu.
Jadi, yelah kan Najla pun nampak macam single. Pandai berdandai. Apa kamu lepek? Aku cuba je. Suara aku tak dengar tu. Suara kamu tak berapa dengar. Najla dekat sikit. Dekat. Tak selesa belakang sikit. Oh, Najla tak apa. Dekat lagi main duduk dalam hati meh. Bau isteri meninggal dah gatal lagi. Kamu marah-marah. Kamu bukan isteri aku. Bukan masalah aku ni, bukan isteri kamu. Masalah Marah sangat kenapa? ada Mama tu yang tak faham bahasa. Perok. Tiba jadi masuk Perak. Sagi jadi orang Kelantan. Kita kawan 30 tahun baru hari ni aku tahu korang Perok je. Bila masa kita berkawan. Oh. Tak pernah tahu. Tak ingat. After all we've done together. Penatlah kita cakap pasal orang-orang tua ni. Tukar lah. Najla. Bercakaplah sikit. Sampai ketua introvert kamu je. Ya. Udah masuk AI team dah habis. Dah ketua pun sama tak bercakap. Bercakaplah. ah. Mendesah aja ni. Dia ni mendesah aja ni. Kenapa nak mendesah-desah? Oh, suka bercakap tu mendesah. Semput. Yelah. Tak juga. Menunggu tak bercakap-cakap je juga. Umur berapa? Ha? Oh, orang tua Kedah. Umur. Umur Umur. 18. 18 ingat aku. 18 Kamu ni kena kick juga ni sekarang. Banyak menipu dia tadi. Kamu jangan main-main. Aku tak pernah menipu. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu umur berapa? 18? Ya, 18. Kamu yakin kamu 18 tahun? Yakin, Jur. Aku tengok kamu macam 18 tahun lagi nak hidup aja. Allah. Kamu jangan cakap aku. Kamu mu 2 hari lagi. Menyusul. Inilah dulu muda-muda tak suka pakai sunscreen. Itu yang umur aku pun 45. Jap. Aku nak pakai serum lah. Ampun. Oh. Kamu ada review produk ke ni? Terbalik. Terbalik tu. Terbalik. Oh, tak pernah. Najla. Orang-orang macam Melo ni tak payah betul kan? Dia dah selesa dah dengan kesalahan dia. Biar je dia. Aku ni. Bukan. Kepala suara aku tak dengar. Hello. Baru dengar. Kena dekat sini lah. Mengisap tu. Kamu ni banyak ambil ganja lah aku rasa. Pening nampak kau. Muka basah. Dia banyak ambil ganja lah rasa ni. Macam mana rasanya share device? Share device ni seronok. Tapi kalau kamu penggeli tak boleh. Penggeli tak boleh? Sebab bila ada orang hisap, air liur dia masuk sikit tau ke dalam tu. Alah, kamu kan ada 2 device. Share lah. Ya. Tapi aku jenis, kalau aku hisap-hisap pun aku sekali sumpit. Aku hisap. itu yang orang geli biasanya. Tersumbat lah lepas ni. Tak percaya tanya Najla. Najla, kamu pun share device ke Najla? Share device. Muka baik-baik macam ni share device juga ya Najla. Ya. Kita orang dulu masa muda nyala. Sekarang dah malak? Malak ke sekarang? Entah. Tak nyala langsung dah sekarang. Yelah. Tak apalah. Tak apa. Ada rezeki ada. Yelah. Najla ni, kamu ada rokok lebih? Ada sebatang lebih. Nak kan? Winston merah aku tu dah habis lah. Winston merah. Cap kaki ada cap kaki. Mana rokok cap kaki kamu ni? Alah.
Aku kan tak hisap merokok. Tak hisap merokok. Wow. Kamu nak Aina. Aina tak buat live. Jangan cakapkan dia orang. Aku pun nak dekat Aina tu. Lama dah aku perhatikan si Aina tu. Oi, gatel. Aina tu boy. Ya, hari tu dia siram pokok bunga nonggeng-nonggeng. Aku tengok, ya Allah. Alah, seronoknya. Tapi ramai yang nak kat dia. Yelah, aku tak rasa aku dapat Aina tu. Aku boleh dapatkan. Kamu boleh tolong ke? Boleh. Cakap dengan dia, kalau pilih aku dah pencen. Bukan. Caranya gini. Okey. Kamu tidur dengan aku dulu. Tak gamak lah aku. Tidur. Tak gamak Tidur lah je. aku. Nanti kamu apa-apakan aku. Aku risau kamu yang mengapa-apakan. Aku apa-apakan kalau tidur dengan Najla. Boleh le. Najwa terus rasa takut. Kau tidur dengan aku elok 21 hari. Aku tak buat apa-apa. Elok sikit Korang tak balik lah kan? Yang lelaki balik. Dah lah penat lah bercakap bahasa orang tua ni. Penat menekan Jom lah lah. kita try jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa tak Najla? Jumpa. Penat menekan Jom lah. lah kita try jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa tak Najla? Jumpa tak? Najla jumpa tak? Najla yang muka Assalamualaikum. Watalam. Hai semua. Nafas, masuklah nafas. Nama apa? Nama saya Azan. Panggil Zain je. Najla jangan salam jangan salam Najla. Pelik ni, pelik ni. Ui. Buka comelnya Zai. Hai Ici. Di mana kini kau berada? Hilang arahku mencarimu. Sampai sini tak. Hazarina. Hazarina orang lain. Hazan Rina. Ya Kak Melo. Belakang sikit. Depan balik. Kenapa Kak Melo panggil Hazan? Tak ada apa sebab Azan. Nah. Benong lah. 6, 7. 6, 7? What is that? Melo ni tak faham ah. Sorry lah. Ni Weh. korang berdua ni. Handsome doh. Isem Korang dah. berdua ni duduk mana? Bang. Betulkan rambut. Bang. Ya. Kau ni apa bang kat telinga kau lagi. Kau nak apa? Alah bang ni. Ya baik Weh jadi Kau jangan mana macam aku dek. Aku masuk Minang kau lagi kan. Masuk bang, masuk. Nak tengok. Abang masuk tak keluar dah dek. Hasan. Maksud aku masuk Minang lah. Gampang. Kau jangan fikir bukan. Ramai budak-budak ni Hazan. Okay. Melu. Ya. Abang dah lama sebenarnya minat kat Melu. Minat lah bang. Saya memang suka di minat-minat. Kalau boleh abang nak tanya Melu single ke? Melu single lah. Melu pekak. Bukan pekak. Dia macam tak dengar. Balik lah. Jangan jadi orang tua. Biar aku je. Hai adik manis yang tu dia coklat ni. Cantik ke tengok. Hai abang. Fungsi musang ni untuk apa? Bukan musang. Oh,
Comel pula lah. Oh, aku suka. Comel pula Melo ni. Oh. Suruh tenggelam. Saya tak tahu sebab apa suruh saya tenggelam. Suruh aku tenggelam ke? Kau depan kipas ke? Tak. Tak weh? Tak ada. Kau just bagi alto. Alto. Tak ada, aku tipu je. Kau betul-betul ke? Zan, dia tipu aku Zan. Kau tahu kan Najla ni macam mana orangnya. Tak cukup ke yang aku dah ngumpatkan kau kat call dulu tu? Pasal Najla. Faham? Kau dah cakap kan? Dia jenis mudah percaya orang. Najla, Hazan cakap dia suka awak. Alah, Melo ni sukalah bagi statement headline macam gini tau. Bahaya tau. Dia ni bahaya tau. Main, aku straight to the point. Aku tak ada nak menipu-nipu ni. Bahayalah Melo ni punya lawak kelakon dia ni bahaya tau. Jangan main dengan Dia aku. jadi headline tau. Lepas ni, kau akan diperkatakan. Dia jahat. Seorang gila lelaki, seorang nak jadi lelaki. Tak faham. Dia ni cemas pula. Kenapa tu? Jangan isap jari, nanti putus jari tu. Kita pakai kontak jari tu. Assalamualaikum semua. Hari ni hari Khamis. Saya sebenarnya lapar lah. Saya tak tahu apa-apa. Saya tisu toilet. Wow. Saya tak tahu apa-apa. Saya Saya tisu suka toilet. tisu. Nak satu boleh? Awak nak guna saya kat mana? Kalau celah bontot jangan. Saya nak pakai kat hidung je. Tak nak. Alah. Awak siapa ni? Ni siapa pula? Siapanya mata dia. Pocong. Bukan pocong lah. Habis tu Kalau apa? macam ni pocong kejarlah saya. Kejarlah comelnya, kejarlah. Tak nak lah pocong, tak nak. Awak kening awak macam kawan saya lah. Assalamualaikum. Kejap betulkan tudung je. Sabar Tudung tak betul tadi. Kejap malah. Lambat lah. Hai Keman. Hai Keman. Ini siapa ni? Najla. Tu dia terencak je. Oh, Najla. Okey. Yang ni sebelum Kejap ni. malah. Kenapa aku seorang je best satu ni? Nak keluar lah. Okay, bye-bye korang. Janganlah. Melu biarlah kat Oi. sini. Boleh lah Melo. Yang mana Kau aku tak nak punya... tengok aku dengan Hikmah sweet-sweet. Geli aku. Dia pun sweet gila Melo. Gila. Ya ke? Janganlah cakap kat sini. Kenapa nak kena sweet-sweet ni? Tengok tu. Lamanya tak jumpa. Aduh, lama lah tak jumpa. Ni Nazra. Najla. Ha? Najla. Tak. Nazra tak kenal Oh, kenal? Melo ni gerang. Cium Nazla tu gerang. ni kan? Ha? 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 Alah. Nazra tu Alah, Nazla tu biasa je. siapa kata Nazra tu biasa? Aku dah cakap. Kau Melo. Nazra. Melo. Kalau awak tak kenal Nazra tu nama kepada ibu anak-anak Iqmal nanti tau. Tak selalu cinta kau dengan sapu rasa, sayang kau dengan hati Aku macam yang netizen yang tak biasa. suka korang berdua kan? Tolong lah seorang buat JJ, tolong lah. Aduh, minta-minta kau. Daripada hari pertama minta-minta JJ. Dah biasa 21 hari orang JJ kan. Bila berhenti macam galat. Walat. Najla dah jumpa hadiah dah? Dah jumpa dah. Kau tahu tak cerita dia macam ni? Dia dapat hadiah daripada farewell hari tu. Hadiah dia daripada hari farewell tu dia suruh aku pegang hadiah dia. Memang aku kuli dia lah. Lepas tu kan Kau dia dah pun balik ke punya Kedah. tinggi. Dia dah balik ke Kedah, dia WhatsApp aku, "Kakak,
Ya kenapa? Ada tak hadiah Najla dekat kakak? Lepas tu aku macam hadiah, kejap kakak cari kakak kat Kuantan. Aku pula yang kena cari. Aku yang kena cari hadiah dia. Terpaksa. Asal kau ni? Jadi kulit batak pula. Najla. Ya. Najla, jangan buat macam gitu kat Iqmal. Sian dia. Tak, bagi dia jadi polis je. Najla kalau nak susahkan Azan. Kakak tu. Susahkan Meluk Azan. apa muka? Meluk cover muka. Buka melu. Senyum pun ada Najla, aku tak reply lagi chat kau Najla. Apa Zan? Aku tak reply lagi chat kau. Kau ni memang dah. Oh. Lah, nak jadi orang tua pula. Ya Allah. Gigi kuning tu. Gigi kuning. Kau diam. Sebelum aku pergi kedah aku humpuk muka kau. Ya Allah. Assalamualaikum. Tok. Ya ni, dah tua-tua pun dah ada 2 orang ni. Ya Allah Tok. Single ke? Tak. Tak. Kenapa pula? Saya dah jadi bini Nazra. Alamak. Saya lah Nazra. Apa buat ni? Ni orang tua mana pula sibuk ni? Aduh, orang dengan Natera Iqmal lah. Malah. Sibuk lah lu ni. Najla. Kemal. Dari tua sekarang. Ya. Kemal dengan Azan. Najla guna filter tu. Apa dia? Jangan mengada-ngada. Suka hati gua. Tua jangan mengada-ngada. Suka hati gua. Lu nak buat apa? Lu nak rembat kau? Lai lah. Astagfirullahaladzim. Ingat Tuhan, Azan. Ingat Tuhan. Kamu ingat kamu bercakap macam Nasir Bilalhan? Aku takut. Astagfirullahaladzim. Siapa dah saya bilang? Kamu tak kenal? Tak. Okey, semua standby, rekod Melu memang dia tak hormat lah. Arti legend negara okey, rekod. Kamu tak kenal Nasir Bilalhan? Alhamdulillah. Kamu tak kenal, kamu tak iktiraf Nasir Bilalhan sebagai legendary Malaysia? Aku tak cakap apa-apa. Oh, pandai. Dia pandai. Oh, mana pandai. Pandai kamu. Kenapa muka aku tu macam nak Malam free Mal. Call jom. Bincang kerja. Kerja. Pasal kita kerja. keluar. Jomlah. Gal, gitu lah. Kita nak call sekali 4 orang. Boleh je. Kalau awak segan kita berdua, letaklah lagi 2 orang, boleh je. Dah 2 malam dah call sampai 1 jam lebih. Okey je 2 orang tak nak Jangan tambah. bagi tahu. Jangan bagi tahu. Relax lu. Santai lu, ketumbuk muka kau sekejap lagi. Relax lu. Santoy. Cakap. Kemal ni. Dia ni. Tak apa lah Mal, aku tetap sayang kau, okey? Apa benda ni? Tak boleh add Aina. Aina tak buka invitation. Aina ni kenapa? Hanya nenek ni. Nak jumpa Aina ke? Ikemah keluar ajak. Mal. Tak apa. Jangan. Aku keluar. Jangan. Melu nak keluar tak apa? Melu boleh. Rasa rindu. Melu. Dia keluar betul-betul. Kenapa Melu? Najla, sumpah muka Najla macam muka. Sekejap. Muka siapa? Adalah. Nak macam mana? Nak ajar Syakul kak? Tak. Mungkin tak. Ya, Harzan. Ya, saya. Tak boleh lah panggil dia Harzan. Kena panggil Nazra. Panggil lagi. Nazra. Ya, sayang. Najla moderator. Najla macam moderator dah. Aku host perjodohan. Oh. Teruskan. Najla macam floor manager nampak. Tak bercakap. Najla dia kalau kita invite. Oh, yelah. Ya. Sian. Macam orang membelur dia punya mata. Macam belum. Bunguk lah.
Aduh ya. Semua jegil mata. 1, 2, go. Sumpah Hazan, sumpah seram bodoh muka kau, aku tak tipu. Sekejap. Aku okey lagi. Weh, Hazan muka kau. Bisa takut dah. Gila. Kau main. Itu sebab filter ke memang muka macam tu? Tapi mata Hazan kan memang mata orang Dubai. Mata besar. Oh ya, mata. Tak, muka aku memang menakutkan. Mana ada. Kakak, cepat kakak bagi pick up lah satu. Oh, order-order je kau ni. Dia memang suka order. Daripada duduk dekat AI lagi memang suka order je. Ya, order saja. Geram. Gigit kepala orang. Kau tahu tak, kalau Harzan tak ada je daripada pandangan dia, satu saat, dia apa dia cakap dengan aku? Mana Harzan ni? Aku tak boleh hidup lah tanpa dia. Aku tak boleh hidup tanpa dia. Mana dia? Dia paling tak boleh berendang dengan Harzan. Paling tak boleh. Adalah benda aku letak dalam minuman dia hari tu. Sejak daripada tu macam itulah dia. Aku tak boleh fokus lah. Aku tengok gigi aku ni kadang-kadang. Najla. Cakap apa? Kau cakap apa? Pasal Iman kau cakap apa? Kau ulang balik kau cakap apa? Tak. Bukan. Tak, silap. Orang lain. Iman relax ke? Ada. Kenapa muka dia macam ni? Tak nak. Dah. Sebenarnya aku baru balik daripada beli barang umrah. Dan kemas-kemas beg nak pergi umrah. Aku harap satu hari nanti aku boleh pergi umrah bersama. Amin. Harapnya. Melu. Mal, Nanti jangan lupa singgah apa tempat yang ni, yang bukit apa tu, yang boleh doa jodoh tu. Lepas tu selit-selit lah nama aku kan. Mana tahu umur 27 jadi betul, tak tahu. aku dah bagi tahu dah. Tadi kau dah call dengan mak aku tadi kan? Aku cakap pun tapi situ lah. Serius lah? Tak, bukan. Masa tu aku tak sedar. Waktu dia call aku tu, aku tengah kemas barang dengan mak aku dengan ayah aku. Situ. Lepas tu, diorang pun mulalah kan perbualan. Lepas tu mak aku cakap, ini siapa? Kawan adik yang dekat AI yang lelaki tu ke? Aku macam, bukan. Ini Nazra. Nazra, yang mana? Oh, yang itu. Macam tu. So, diorang pun mulalah bercakap-cakap. Tapi, adalah tak boleh kita. Ya Allah. Malam ni aku tak Ya. Jap. Aku nak invite orang ni tapi aku takut korang